welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Okay guys, so memandangkan hari ni kami baru kembali dari office. Betul. Padahal ni intro hari lain. Kas, korang tahu tak? Dia pergi delay. Bukan delay, hilang. Delay. Hilang. Delay. Hilang. Delay. Delay. Intro hilang. So, kita orang buat intro baru. So, hari ni kami mau buat masak-masak. Share akan paksa Mat Han memasak. So, hari ni kita akan memasak spaghetti. Lepas tu Mak kena masak? Ya. Spaghetti. Kita dua dah masak. Tadi kan masak tu kita dua pula. Okay, kita masak apa tadi Cik cakap? Satu mulut. Kita masak apa tadi? Nasi ayam Pak Gembus. Spaghetti carbonara. Tu je lah. Kita beli aku jadi hilang sebab Ilham. sudah lama. So kita pergi beli dulu dekat Kansas Grocery. Baru kita pergi Tasik. Tasik. Masak kat Tasik. Dekat Tasik lah, kan nak masak kat rumah aku pula. Okay, let's go. Jom. Tak sekarang ni nak pergi beli Kita makanan. beli makanan. Kita sudah sampai dekat grocery. So kita akan pergi ke Keviston. Kita akan beli makanan apa semua. Lepas tu tapi tak shoot sekarang lah Sekarang baru pukul 3. Masih panas lagi gila. Kita balik dulu tukar baju. Sebab Syed pun pakai jubah gila. Nak pakai jubah masak. Mat pun pakai baju tebal. So kita balik dulu masing-masing. Kita yang masak lagi. Baru petang ni kita jumpa balik, okay? Siap. Okay. So kita nak pergi Grocery dulu. Beli bahan-bahan untuk masak. Let's go. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai dekat apa ni Mat? Kansas Grocery. So Syed dah ada list bahan-bahan yang kita beli. Betul ni nak masak pasta ni. Ya, kita akan masak spaghetti carbonara. Wow. Mat ni sama macam Syed lah. Pegang kamera pun bergegar. Cuba pegang dengan rasa. Saya rasa kita Sebenarnya kan guys, tahu macam nak Syed ni nak masak pasta. Tapi saya tahu dia akan beli je lagi. Dia acah-acah ni. Lepas tu bila saya sampai kat Tasik, dia akan acah-acah dah siap. Dah siap. So kita perlukan apa? Kita perlukan ini. Kita perlukan ini. Betul lah, pasta. Perlukan cili. Kita perlukan tumis bawang besar. Tumis kita cari bawang cara dia. besar. Kita perlukan bawang besar. Is it right? No, itu bukan bawang besar. Ni dah besar. Sini. Ni timun. Ni timun ke? Tak ada, tu rambutan. Kita kan tak panggil tu timun tau dekat Sabah. Betul? Dia orang panggil tempikai. Sama timun, buah timun ke. Timun tu sayur. Lah, dia panggil buah timun. Mat, mana bawang besar? Mana bawang besar ya? Mak dah tanya dah dia orang. Tak jawab. Bawang besar yang mana? Nah, Tu bawang Holland. ni bawang besar. Bukan. Okey, ni bawang apa? besar. Ni bawang putih. Ni bawang putih, ni bawang Ni merah. bawang hitam. Ni bawang. Ni bawang besar. Ni bawang besar, ini bawang merah. Ini Holland. Red big onion. Yelah bawang besar ni. Yellow onion ni lah. Ni Holland. Lepas tu? Tak. Try check GPT. Big onion. Bawang besar, mana bawang besar? Saya tak ada tahulah bawang besar. Onion. Bawang besar? Besar This one kan? Ini? Itu tomato. Oh ini. This is tomato. Ini bawang merah. Ini bawang besar. Ini bawang putih. Ini bawang merah yang kecil. Ini halia. Ini halia juga. Ya tahu. Mak macam kita ni tahu pula. Lepas tu mana bawang besar? Ni bawang besar. Kau ni kan masalah bawang besar pun berapa minit ni? Okay Mat, lepas tu sausage. Syed tahu dekat mana sausage. Kita nak masak simple je. Kalau ayam macam banyak. Sebab kita makan dekat luar kan. Budu nak budu. Macam mana orang boleh tahan dengan dia ni? Budu tak safe? Macam mana orang boleh tahan dengan dia ni ya? Tengok perangai dia ni. Kau ambil apa tu ha? Tak ada apa. Sihat lah. Betul-betul kena ya dia ni. Apa soses? Kita ambil yang ni. Apa tu? Cheese. Nak macam mau patah dia. Kacak. Ambil ni? Ya. Okay next. Kita kena ambil. Pasal apa ni?
Okay, next kita kena ambil Prego Carbonara. Apa benda pula Rego carbonara apa pula ni? Oh, Frego. Dia punya ni. Ego. Orang kata Frego, bukan ego. Prego? Saya kata ego tadi. Oh, ni macam rekod untuk satu orang je? Ya, mana satu? Kita nak buat Tradisi. carbonara. So, kita kena ambil yang ni. Berapa cabang? Dua? Satu. Satu je. Cukup ke satu? Satu ke dua je? Cukup ke satu? Ambil lah dua. Standby. Ambil dua, standby. Mana tu boleh masak lagi next time. Macam kecil je ni kan, dah cukup. Kita kena cari mie dia. Mi apa? Spaghetti. Yalah, mie spaghetti dia tu lah. Spaghetti. Spaghetti mie. Kita ambil susu full cream, cheese slice, air sikit, serbuk lada putih, parsley flake. Dia ni bukan membantu tapi menyusahkan. Oh, share duduk kat situ. Ini bukan membantu, menyusahkan pula dah. Apa? Ni apa? Okey. Dah, cari dia baru tahu. Yang kau cari sampai bawah tu siapa? Mak cari share lah, share hilang kat dia. Ai. Ni ambil tu ni. Susu full cream. Susu full cream belah sana. Kenapa tak ambil terus tak di belah sana? Susu full cream. Pak Nur lain cakap lembut-lembut. Cheese slice. Oh, kenapa? Susu full cream ada dekat sini. Full cream milk. Kalau dengan kita. Kau dia tak tahu. Cheese slice. Cheese lah belah sana. Bukan belah-belah sini kan juga ni. Oh, ya, sini. the cheese slice. Kata dia belah sana. Aku cakap betul tadi kan? Kalau ada bola banding. Aku cakap tadi juga. Cheese slice ni lah. Ni kah? Tak ada lah yang ni. Cheese slice. Serbuk lada putih. Parsley flakes. What is that? Can you tell me what is that parsley flakes? Like literally. Where the flake? Okay guys, so Apa kita lagi? dah settle beli-beli mat. Sebenarnya kan Prego tu kan boleh satu pun dah cukup sebab kita ada susu. So kita bayar dulu. Lepas tu petang ni jumpa Minyak? kamu nanti. Okay? Minyak saya ada kat rumah Jangan nampak sangat yang saya tak masak kat rumah. Aku masak juga Okay kita. guys, let's go. Guys, so jumpa korang petang ni. Kita akan sambung masak. Sebab kalau mau masak sekarang weh, aku rasa dah payah pakai minyak pun kita boleh masak sekarang. Panas. Dia tu tak klik tengok kat Syed macam ni. Ni, Apa ya? ni. Tengok kat sini. Macam ni. Aku. Dia dah puji dia muka macam artis lah. Dia buat gini kat mat. Apa yang rasa tu sayang sangat dengan orang tu ah? Okeylah, jumpalah kamu ke petang ni, okey? Okay guys. Tadi kita orang balik rumah masing-masing untuk tukar baju sebab So, kita orang tadi tukar panas baju dulu. lagi. Sebab tadi pukul 2 kita orang beli barang. So sekarang pukul 5.30. So cuaca pun dah okey apa semua. Dah tak panas apa semua. So kita boleh start memasak. Okay, now where we start? Where do we start? Kita akan start dengan we Apa have dia? to speak English today. We have to start with the gas. English, my English very broken right now. Okay, I can teach you. You want teach me? You know I am a good. Oh, I am so a you good want student. you want just my English lah? No, I am a good student. You say you don't know how to speak English. I know. So I will teach you right now. I Okay? know to speak English. I understand what you say, but I want to respond. I understand what you say. I have kau lah. We Kelantan buat. I understand what you say. What is this? This is a chopping chop. Can you say that? Chopping chop. Can you say it? Lepas tu ni nak apa ni? Komedi. This is for me. Kalau ngak mak ni selalu kasar-kasar apa semua. Kenapa Oh ya. Kenapa, Mana eh? ada? Saya tak kasar lah. kasar nak Ini tu pukul kita lah, nak masak. itulah. Tak pukul betul pun kan? Orang bergurau pun mau ambil serius. Kau ni kan? Serius Kau lah. pergi planet lain. Buat Kita ada gam- beli air ke? Ada beli dah. Okay, thank you. Apalah anda pandai pasang gas. Semua harapkan dia lambat lagi. Sini aku yang perempuan pun pandai pasang gas ni tau. Okay, tuang air Hai. sini. Aku rasa saya boleh duduk. Air sejuk apa? Tak apa. Sebab dia akan panas nanti. Sepanas-panas draw through. Kuala murah. Senduk buat apa ni? Nak menanak nasi ya? Aku tiada spatula. Esok tu. Tak muat dah. Tak apa. Tunggu dia mandi dia nanti. Kita dia sepatut mandi. kena ambil bathtub. Kita buat macam Mr. Bing. Dia panaskan benda ni bathtub. Bau muat. Kita kena patah-patahkan. Bau okey. Jangan. Kenapa? Jangan gas patah. Sejuk lagi. Tunggu dia panas. Patut tak semua ni? Oh banyak. Jangan tak semua. Apa kata kita buat dare? Kira benda lah ni.
1, 2, 3, 4. 2,000 years later. 458, 400. Oh, lo tak ingat dah berapa? Tapi kira lah kau ni kan, orang nak masak je pun. 500. Okey. Campur dengan 2 tadi, patah tadi 500. Tak payahlah kira kau ni kan. Berapa ni? Buat lah kau ni. Ini aku buat. Okey, masak ni. 450. Sikitnya. Tak apa, kalau tak cukup kita tambah. Boleh. Nak kena rebuh pula. Alah, nak rebuh. Mat! Mu ni bahaya masuk orang ni. Aku dah kata dah. Dia tak balance. Kita kasih berat yang dekat sana. Dah lah. Sikit tu. tu. Dah, Serina Mat. Marcella. Mak tak pernah masak. Apa mak pernah lah masak? Mi payah. instant tu. Itu ramai-ramai. Ini 2 orang je. 2 orang je. Okey, tu mak potong. Okey, lepas tu apa pula ni kena buat? Macam mana ni? Ni nak guna berapa ulas? 1 ulas, 2 ulas, 3 ulas, 4 Weh, ulas. kau macam mau buat catering betul-betul lah. Aku cakap beli satu Apa? je tadi Takkan kan. nak beli satu je, nampaklah murah. Itu pun 2 RM1 tau. Manalah. Nanti nak kata Mak kau datang je. seorang okey lah beli satu. Manalah dia tahu kalau datang Boleh family lah. ramai-ramai belilah banyak. Nantinya marah beli satu je dekat supermarket. Dua baru RM1. Kalau satu iya, berapa? kalau beli 2 Cepatlah waktu prego ni kan ni prego ni. potong apa yang perlu dulu. So guys, kita akan sesi memotong. So, kita akan potong soses. Potong macam mana ni? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni? Potong panjang kita. Panjang macam ni lah. Bukan. Apa tu? Sini. Okey, tunjuk demo. Cakaplah menyereng. Nyereng. Peh kedok. Dah. Allah Akbar. Gabio guys tengok ni. Seni lah tengok ni. Mat. Ih. Buruk. Apa saya kita potong kecil-kecil bulat-bulat macam tu je. Letak sini. Ni. Ih, besar lah. Oh, dah banyak komplain lah hari ni. Kecil sangat. Medium. Ni. Dia. Guys, sorry. Saya tak ada ni lah. Saya ada Apa ni je ni? untuk nasi. Lepas tu senduk kata masak. Masak. Ada saat ni je. Apa yang orang panggil untuk masak tu? Apa? Sebab saya jarang masak Kuali. sup. Sup kan? Apa tak yang ni? Senduk. Entah orang panggil. Dewan belajar masak. Kau faham dah kau pack bawang. Ya. Belajar dari mana? Belajar dari Mami. Mami ajar. Masya-Allah Mami. Pandainya anak Mami. Mat, dah lembut sangat. Dah boleh. Mat, kasih keluar dia. Kau ni. Cubalah. Tak keras lagi ni. Panas kau ni lembek ni. Okey, biar rendam dulu. Jangan pasang api. Takut dia ni. Sudah kita ni pandai terlepas pandang. Sananya nak kau tak. Doi. Dah lah apa? Payung jumpa kat sini. Nanti burung gagak tu berak atas kita nanti. Jemah. Baik. Lepas tu payung ni? Panas nanti. Buat letak je bawah dulu. Tak apa. Cakap tak apa ke? Tak apa. Buang dulu air dia, Mat. Ni. Dekat tu. Ni. Okay guys, so kita nak siapkan semua potong bawang ni dulu. Kalau tak, konten ni jadi panjang sebab bawang je. Okay guys, so kita sudah siap potong-potong bawang, potong-potong ni. 5 jam dia potong bawang. So sekarang ni kita sesi panaskan kuali. Saya rasa dah panas, cuba pegang. Sikit. Boleh letaklah sudah. Okay, kita masukkan ni dulu. Siapa nak masukkan? Awesome. Ha? Awesome. Masuk. Dia macam tak kuat je api. Buat dah mendidih dah tu weh. Okay, weh. Weh nak kau sudah mendidih tu bah. Okey. Ni memang semua. Okey. Ini sikit lagi. Okey. Macam mana naik bau? Cuba ajar. Salah. Macam ni naik bau. Bawa naik. Kenapa dia macam lembek? Lembek lah sebab tak ni dah dia.
Dah tak panas. Tak apa kita buat dia. Naik bau dah. Gimana bang dia tak bang sini? Ikut arah angin. Oh, bang sini. Ni sini. Ikut arah angin. Ni bang sini. Tu bang. Kan dia bang kan? Ya. Mau tak sausage? Mau tak sausage. Macam banyak je sausage tu. Dia pergi potong semua sausage tu. Alah. Cek guys. Dia potong semua sausage. Oh, kenyang. Ada lauk banyak. Tak nak tadi. Ni cukup 2 orang tau. Tak kecil. Kecil Sebab sikit. kuah tu akan membuatkan dia kembang. Tunggu dia masak. Kuat ke api kita, okey kan? Okey dah, cepat sikit masak. Masak bang, makan bang. Masak bang. RM2. Kita boleh jual ni kat sini. Kan? Apa kata lepas ni kita masak-masak kita bagi-bagi orang kat sini. Kita try dulu, kita testing. Ada masa kita masak-masak kita bagi orang dekat sini. Okey. Dah kembang dah, boleh masuk dah. Masuk. Bismillah. Okey, lagi. Hop. Susu sosis. Mat lah ni pergi ni sausage tu semua. Kalau tak boleh share makan tau dekat rumah. Dia dah mendidih. So Share. next kita letak parsley Daun ketumbar. flakes. Is it? Hah? Daun ketumbar. In Malaysia, they call daun ketumbar. Kena. Okey. Sikit je. Okey. Dah. Okey. Okey, so kita letak prego, letak chef. 1, 2, 3, bismillah. Allah. Weh, ni macam makan 10 orang. Tak apalah, kita boleh bagi guard ke kan? Tapi kita tak ada bekas. Gaul bagi sebati. Letak air sikit. Okey, dah. Banyak. Okey, kacang. Semoga jadi. So, kita letak cheese pula. Cheese 2 keping. Wah, Yana. Banyaknya mat kita punya kuah. Saya pernah tengok tak orang yang letak cheese atas muka tu? Tak. Spaghetti carbonara. Sedapnya. Ya Allah, laparnya. Saya tak makan lagi sebenarnya, guys. Ni dah pukul apa dah ni? Kalau je Kesian, ikut Mike, jam belum Arab makan. pula dah. Pukul apa dah? Jangan harap gitu. Taklah. Ikut masa Arab. Sekarang dekat Arab Saudi. Dekat sana. Kita sekarang pukul 1:30. Nak siap dah, guys. Korang tahu tak, guys? Apa dia? Semenjak 2 macam ni saya jadi busy sebab shoot dengan Mike. Ya, kita shoot Sampai direct. saya punya review pun tak. Sebab malam ni saya plan nak shoot lagi dengan share. Tapi konten untuk seterusnya kita akan collab. Okay dah. Kita orang akan collab. Malah nak cakap dia ni sahabat saya juga. Tapi mesti korang boleh agak kan. Cuba komen dulu lah. Buat bunyi Kelantan collab. Masak. Okay, korang kalau korang boleh tengok dekat atas ni sangat gelap. Sebab saya tengok tadi kat kamera pun gelap. Sebab dah nak hujan dan kuat Betul. angin. So nak tak nak kita kena cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kejadian kita orang punya spaghetti carbonara. Spaghetti lauk lebih. The real lauk lebih. Weh. Sebab Mat dia pergi potong semua sausage. Share tak bagi tahu berapa pula. batang kena potong. Mat, kita makan 2 orang, Mat. So guys, kita orang punya spaghetti dah siap. Dah siap. Ni chef punya. Saya kan diet. Dah makan. Angkat pinggan tu. Kau apa ni kau ni, bah? Itu pinggan kau. Anu, kau ni. Bismillah. Wow. Sikit lah. Banyak dah ni. Ya ke? Maksa. Bismillah. Okey ke? Okey dah. Spaghetti carbonara. Sudah siap. Alhamdulillah siap dah. Okey, nak gambar je. Nak story. Aduh, sorry nah. Kita makan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qina razaqna wa qina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu. Bismillah. Wangi. Ni pun first time share masak spaghetti carbonara. Oh, Mat suka yang macam ni. Dia punya kuah dia macam muak-muak. Saya lagi suka dia cair sikit. Rasa kena buat balik. Tak, dia punya sos dah sedap. Cuma spaghetti ni dia keras sikit. Kan? Saya rasa okey dah tadi 2
cheese tu, tapi sebab mak tambah dia jadi macam lagi cheesy. Tak, sebab tadi dia tawar sikit. Kita lupa nak beli garang tadi. Mesti orang duduk lalu lapar, sedap orang saya makan. Sedap orang dia duduk makan lah. Orang lapar-lapar jogging ni. Mi kita je keras. Mi je Kita keras. kena improve mi lepas ni. Cara rebusan mi. No? Ni tu kena rebus lama sikit. Serabut lalak ni. Tepi. Tak ada. Tak. Okay lah, nak bet lah. So cheesy. Sebab first time try buat. Tahu tak kenapa saya jarang buat konten masak? Kenapa? Sebab Mat ni, padahal baru ship. Sebab Mat jenis yang straight to the point. Kalau dia cakap tak sedap, tak sedap. Tak apalah, dia that's a good thing, tahu Kalau tak? saya takut sebab dia pandai judge. Makan. Masak sendiri. Tu saya boleh improvekan lagi saya punya masakan. Faham tak? Mak pun boleh improve mak punya masakan. Makan cik. Ni dah sedap dah. Cuma spaghetti ni keras sikit. Lagi satu dia terlalu ni sebab Mat lah ni pergi letak cheese. Tengok tu dia dah ni nak keras. Kalau tak cukup dah tadi. Lepas tu kita terlalu mendidihkan sangat. Ngah. So share tadi kan konten True of Tu Alif kan. Kan Hazan ada tanya share yang kenapa macam motor dia, apa yang share nak sebenarnya ni kan. Share jawab apa Dia jawab, Dia cakap saya buat je apa, saya just do the best. Kalau saya dah do the best and orang still nampak tu salah, then share memang dah buat the best. Memang itu je share boleh, share mampu. Memang tu je yang the best yang share boleh buat. Sebab share lain. Faham? Setiap orang lain cara. Kadang ada orang yang nak lebih lagi. Tapi kalau dah sampai situ je, sampai share tahap punya dia. tahap yang boleh mampu share buat, then that's it. Just terima lah. Kalau siapa tak dapat terima tu, sekati kau lah. Apa perasaan share bila orang duk cakap macam suka diam lah, itulah, inilah kan? Perasaan share sebenarnya ada benda personal yang share boleh cakap, tapi cuma belum masa dia. Tu je lah yang share boleh cakap. Kenapa share macam ni sekarang? Personal? Mengkaitkan siapa? Mengkaitkan diri sendiri je. Mengkaitkan masa depan. Kita sama-sama buat yang terbaik. Biarlah orang nak kecam ke apa ke, tak apa, kita all out je, kita buat the best. Mak tolong guide share tolong guide Mak. So macam tu, kita give and take. Boleh? Boleh? Kalau boleh say ho. Kuat-kuat. Kuat lagi. Alhamdulillah. Macam tu. 1, 2, 3. Bukan hey. Dah, nak makan. Sausage dia sedap. Ya, kena makan lagi share. Jangan paksa. Mat suka selalu paksa orang. Kalau muntah. So ni last corner. Corner. Last corner. Cuba teka. Second content kita buat apa? Yang dulu. Go-kart. Ya ke? Mula-mula ship. Ya ke? Ya. First. Dekat Taman Botani. 3. Ketiga apa ya? Apa dia? Lepas go-kart. Apa yang saya lupa? Kita ni tampal-tampal tu. Apa? Yang cat tangan tu. Oh, ya. Ada lagi baju tu. Kota share yang birthday Laiden kan. Lepas tu mak prank share yang palau. Lepas tu kata pujuk. Kata pujuk. Ni yang ingat tak masa kereta mak rosak tu? Kereta Mini Cooper tu. Masa tu kan mak jujur dengan share. Masa tu mak rasa macam malu gila dengan share. Sebab dah lah macam masa tu bawa kenal kan. Dah lah masa tu direct ke IOI. Lepas tu kita dengan hujannya masa tu duduk tunggu-tunggu. Lepas tu ada Ipan, Aslah, Harry datang tolong kan.
Rasa macam moment lah masa tu, faham tak? Dulu banyak momen. Dulu banyak Ya, momen weh. macam susah senang lah. Ya weh. Macam saya rasa tu Tuhan nak bagi ujian. Nak tengok macam mana, tahap mana Mat sabar. Dan bila Mat dapat sabar, dia angkatkan Mat punya darjat, bagi Mat rezeki luas lagi. Tengoklah sekarang dia dah boleh ada rumah sendiri, rumah landed pula tu. Untuk dia bagi family dia duduk, supaya family dia pun selesa. Tapi dia yang bayar rumah tu. And then semua barang-barang dia belikan juga. And kereta pun dia dah ada sekarang. Kereta Rezeki Honda lah. dia punya dream car lah kan. Rezeki lah sekarang. Dia macam tu lah. Betul. Orang dia macam ni. Susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Yelah. Bila kita fikir kita tengah susah kan, tapi kita kena ingat juga ada orang lagi susah dari aku. Betul? Tu je. Betul? So share janganlah down. Share jangan lepas down apa semua. So ujian lah tu, Allah nak uji. Ya kot. Tahap mana kita boleh sabar. Dia tak akan uji hamba dia kalau dia tahu yang hamba dia boleh boleh hadap ujian yang dia bagi. Tengok je hari. Nak hujan weh. Dia sikit. Okay lah, kita makan-makan dulu, nanti kita sambung. So guys, kita orang dah guys. berpindah tempat. Nampaklah unik sikit kan. Sedap kan Mat masakan tadi? Sedap gila. Sedap sangat-sangat weh. Saya tak pernah jumpa spaghetti semasam itu, semanis itu, sesedap itu. Dah lah, spaghetti tu banyak. Dia punya lauk. Dengan banyak hujannya, Masya Allah. Orang tahu last hujan. Tapi sayangnya kita orang tak ada montaj yang kita orang makan tengah hujan, faham tak? Yo, kalau tak itu momen tu kan makan time hujan. Buat main hujan. Saya harap korang suka konten ni. Kalau korang suka, korang boleh komen kita orang nak masak apa lagi. Main masak-masak supaya kita belajar pelan-pelan masak kan, Mat? Pelan-pelan. Pelan-pelan kita belajar masak. Ya, kita sama-sama belajar, okay? Okay. So, untuk next content ni kita orang akan buat lain sikit. Kita orang akan collab dengan partnership lain, tapi kita orang tak boleh bagi tahu lagi siapa. Saya nak korang komen dulu kat bawah siapa partnership yang kita orang akan collab itu. Okay? Collab. Okay? Collab. So see you guys next content. Don't forget to subscribe, share this video to your friends, Yeah. to the group, Let's go. everything, and don't forget to subscribe, like and share. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa support Syarimat. Nak bahagia, jangan lupa tag Syarimat.